parti bersama yang akan trigger politik dinosaur. 1. Parti bersama buang budaya bodek dan guna kabel. Siapa kerja kuat, dia yang naik. Budayakan tolak yang bodek. Nak budayakan bahawa pemimpin itu sebaik-baiknya mestilah datang daripada kalangan orang di bawah. Dia bukan pemimpin besar yang dia itu ditabik orang tunduk semua sebab dia boleh bisik kepada presiden parti. Yang itu berlaku dalam semua parti. Parti yang begitu, maknanya apalah guna orang yang cerdik menyumbang ataupun menawarkan diri untuk membantu masyarakat. Sebab kau tak bantu masyarakat, siapa ada kabel dia naik. Bila itu berlaku, sebab itulah yang dinosaur umur 70 tahun tak nak berhenti tau. Sebab itu juga yang muda-muda ni kalau tanya dia kata buat apa? Buang masa. Aku belajar susah payah, aku rasa aku boleh buat lagi baik, tapi aku kena cium pakcik yang darjah 5 sebab dia kawan baik presiden. Mampu kita. Masyarakat yang macam ini takkan berkembang kan. Jadi kita nak pastikan budaya itu mestilah berdasarkan kepada merit. 2. Parti bersama parti masa depan. Parti bersama operate digitally. Guna apps kancil untuk semua aktiviti. Kenapa kita perlu jadi parti yang betul-betul percaya kepada digital infrastructure, digital first. Tetapi kenapa perlu ada sistem digital yang masuk pun kena letak kod, kenapa nak bagi macam abang tanya tadi, kenapa nak bagi mata, kenapa ini semua kan. Kita akan ada banyak orang yang masuk kemudian itu yang dia nak lompat cepat. Kita perlu ada rekod tahu siapa yang betul-betul rajin tu dibuat apa sebenarnya, bentuk sumbangan macam mana, supaya kita tak kena scam sesama kita. Pada peringkat awal ni cukup penting supaya ahli-ahli boleh mengenal pasti kepimpinan dan juga kelebihan orang lain. Kita perlukan sistem. So, setiap satu ni kita akan sediakan template yang itu memberi panduan kepada ahli-ahli biasa, bentuk program yang sesuai dengan kita dan macam mana nak buat, supaya kalau nak buat tak perlu permohonan atau kelulusan atau surat siapa-siapa. You create saja dalam app kancil. Saya sebenarnya nak buat house visit ke 10 rumah orang miskin. You create saja, semua ahli bersama di kawasan parlimen itu akan tahu dan dia sign up lah. Saya nak join. Kita bagi mata semua tu, sebahagiannya ialah untuk kita memenuhi semua objektif ini yang kalau semua berlaku dia akan membudayakan falsafah yang saya sebut tadi. 3. Parti bersama tolak parachute leader. Pimpinan diangkat dari akar umbi dan diangkat oleh ahli sendiri. Nak budayakan bahawa pemimpin itu sebaik-baiknya mestilah datang daripada kalangan orang di bawah. Kita nak pastikan budaya itu mestilah berdasarkan kepada merit. Maksudnya, siapa yang rajin, siapa yang ada bakat dan dia dah buktikan kerajinan dia, usaha dia dah mula ada kesan, maka orang ahli parti di sekeliling itu mereka berhak untuk memilih di kalangan orang-orang ini kan? Itu membolehkan ada full transparansi mengenai bakat dan juga sumbangan setiap orang. Jadi bila sampai ke peringkat kita nak memilih pemimpin di kalangan kita nanti, kita tahu siapa. Yang itu penting supaya dan mengikut kawasan masing-masing, pilihlah yang terbaik dan yang betul-betul ikhlas. Bukan pilih sebab pimpinan atas cakap pilih orang ini.
bukan sebab orang itu kawan baik Nick ataupun kawan baik saya, supaya orang yang baik dengan kami pun tahu, akhirnya kami tak boleh memaksa atau mempengaruhi anggota dan ahli biasa ini untuk pilih siapa. Kalau kamu nak naik dalam parti bersama ini, dia berasaskan merit, you buat kerja dan orang itulah yang akan menunjuk, dan beban untuk memilih pemimpin itu tidak ditanggung oleh saya dengan Nick, dengan Syukri semata-mata. Beban itu sama-sama ditanggung oleh ahli biasa, sebab ada full transparency di mata semua orang, kan. Sebab kalau ikut cara parti, semua parti lain yang pernah ada di Malaysia, cara dia top down tu. Buat parti, kemudian pimpinan parti itu akan tentukan, kau ketua penaja sana, ini ketua negeri ini semua. Lepas tu habis, semua orang duk sibuk pusing keliling yang itulah, kan. 4. Parti bersama tolak rasuah. No to tycoon sponsors. Yes to crowdfunding. Bersama bermula dengan falsafah yang paling payah, iaitu kehadiran kita ni sewajarnya memberi pilihan supaya kuasa itu balik kepada rakyat. Bila rakyat ada pilihan, maka ahli politik akan takut tau kalau rakyat ada pilihan. Sebab kalau ada satu pihak buat tak elok, dia boleh pergi kepada tempat yang lain. Itu konsep yang paling mudah lah. Maka falsafahnya kita masuk tak ada gabungan dengan siapa-siapa. Kita perlu masuk untuk dapat sokongan dengan kekuatan kita sendiri. Perkara pertama ialah niat dan juga tawaran dan keberadaan sesuatu parti politik itu mestilah berakar dengan masyarakat. Kita tak mahu mulakan parti ini dengan berkiblatkan kepada individu. Kita nak bina parti ini supaya orang yang menggerakkan parti ini, kiblat dia ialah masyarakat keliling dia. Budaya dan penyakit yang seterusnya yang kita nak buang ialah rasuah. Saya fahamlah semua orang awal-awal tu. Salah satu saya ingat yang pimpinan parti lama saya, yang saya rasa dia underestimate Nick dengan saya, ialah kerana diorang rasa mustahil lah dua orang ni boleh buat parti ke apa. Mereka memang sangkut dekat PKR sebab dua orang ni miskin, dia tak ada duit. Dua orang ni nak buat parti ni perlukan puluh-puluh juta, mana ada diorang ada duit. Dia lupa sebenarnya kita pernah melalui zaman itu yang mana dengan hanya satu truk, dengan duit 10-20 ringgit daripada orang biasa, selama 2 tahun kita menyumbang mengalahkan Barisan Nasional. Memanglah tak mewah, memanglah susah. Macam hari ni lah, mana ada makan, pandai-pandai lah korang makan depan. 5. Parti bersama buka peluang kepada semua. Gen Z pun boleh jadi calon kalau berkebolehan. You can just apply. Nak pastikan sebaik-baiknya calon itu orang tempatan. And then you want to make sure is a good mixture antara calon terbuka, maksudnya profesional semua, dengan orang yang pernah ada pengalaman grassroots semua, kan. So I think almost all wajah baru. Tak ada yang dari pemimpin dari bekas parti ke? I don't think so. Sebab proses bersama, kan, bila kita nak tapis calon, kita buka kepada semua, kan keahlian bersama ni buat 60% orang yang tak pernah ada parti, 40% sama ada daripada PKR ke DAP ke Amanah ke UMNO ke apa, kan. Bila kita buat secara terbuka macam ini, jadi mereka dinilai berdasarkan merit dia, dari segi kelayakan dia, dari segi kesesuaian dia, kan. Jadi kalaupun ada calon daripada bekas parti lain, katakanlah bekas PKR ke yang lain semua, tapi kalau ada calon lain yang lebih berkelayakan, kita pilih calon lain yang lebih berkelayakan lah. So
oleh kerana pengalaman tu tidak 100% dikira sebagai pemberat lah.